Hai, Assalamualaikum. Diana Farah minggu ni berada di Puncak Alam. Rumah kita nak pergi tu ni adalah rumah teres 2 tingkat. Dan istimewanya rumah ni yang mana pemilik ni menghadiahkan rumah yang serba cantik ni kepada parents beliau. Betul tu. Dan I memang terinspirasi dengan pemilik rumah ni. Dan kalau korang nak tahu, rumah ni berkonsepkan modern Balinese. Ala sangat Bali. cantik. Dan Cantik. katanya dia tak menggunakan sembarang ID guys. Tapi setiap orang kata detail dalam rumah dia memang ala-ala rumah ala-ala showroom. Macam showroom ya. I rasa macam nak masuk sekarang lah. Apa lagi Nak ikut tak? Nah. Baiklah, seperti biasa untuk korang yang baru jumpa channel House Tour, pastikan korang like dan tekan butang subscribe House Tour Malaysia. Let's go guys. Hai House Tour Malaysia, selamat datang ke rumah saya. Jemput masuk. Hai, nama saya Tash. So this is my beautiful home and these are my beautiful parents. Okay, so this home saya actually hadiahkan kepada ibu bapa saya untuk mereka because I anak tunggal dia orang. So I kerja sebagai trade marketing manager untuk Jotun Paints Malaysia. So I dah kerja untuk 4 tahun and IG saya is Tashini Mano kat Instagram. Square feet rumah is about 1,600 square feet. Tema rumah ini macam modern Balinese concept. I ada work together with my very close friend of mine dengan ID untuk buat rumah ini. Tapi semua yang anda nampak kat sini actually it's a touch from me and also my parents. So yeah, so jom kita pergi tour rumah sekarang. Okay, so this is my arch. Ini actually inspirasi daripada Balinese. So I suka plants banyak. So sebab itu kita ada banyak plants. You will see banyak greens kat rumah sini. So if you can see the deco here, ini semua beli dekat nursery saja. DIY. Dia actually take work. I actually dapat inspirasi daripada Pinterest because I suka arch dengan wood punya finishing. So I wanted a very dark tone because the rest of the house ada yang light punya tone. So I just want to have a balance between dark and light. So ini yang paling dark tone arch yang saya ada kat sini. So this is my favorite place of the house. Ini ruang tamu yang saya paling suka. So if you see, kita ada L-shaped sofa because L-shaped sofa bagi ruang yang lebih besar then so that family can actually sit down, you know, enjoy the movie. So ini ialah TV cabinet saya. So kita ada lighting dalam untuk showcase decoration dalam semua. Then of course kita ada the low cabinet and also the high plywood cabinet. So this is my most favorite part kat rumah, iaitu di Balinese feature wall. So semua decoration sini I actually handpick myself. Dapat inspiration dari Pinterest, you know, mix and match semua buat DIY. I suka plants a lot, so that's why I ada juga plants indoor kat sini. And then if you see the whole thing, feature wall ini kita pun I actually painted dengan warna yang a bit more darker dengan seluruh rumah, iaitu soothing beige. Alright, and then of course ceiling. So ceiling kita buat light box dengan eyeball. It's also a design from my designer. And I chose the lightings where the eyeball dengan T5 light semua kita buat. And of course, the best part of the house, I feel semua rumah, yang upper elevate rumah ialah flooring. So flooring kita buat herringbone dengan PVC herringbone. And it just lift up the look of the house. So ini dining table saya. So most of the time, mak, bapa dan saya, we spend time here. Kerana if you see, kat sini ada satu pandangan yang sangat cantik. Macam ada garden. So when kita makan kat sini, kita pun, you know, enjoy the view kat sini. And table ini, bahan dia ialah marble laminate, custom made. Dia punya kaki bawah pun wood, solid wood. And semua chair pun saya beli dari designer, Nick Chris. And usually table kan dia 6-seater. So I nak buat macam different sikit lah.
So I buat bench kat sini. So kita dapat yang body wipes yang lebih baik. And if you tengok lighting juga pun, I beli dekat satu thrift shop actually. Dia complement saya punya theme. So ini kitchen saya. So kitchen saya ada semua complete. So ada top shelf yang ada oven, microwave oven dengan refrigerator, dan juga kat sini ada backsplash dengan tabletop. So bahan yang I guna untuk tabletop dengan backsplash ialah porcelain, because kan rumah India kan kita banyak masak kari, banyak heavy spices semua. So porcelain dia bahan dia memang tahan, dia tahan kotoran dan juga dia punya heat semua dia tahan. So my favorite part ialah hood ini. Dia tak boleh tengok, dia actually invisible hood yang dah embedded dalam kabinet ini. And then ini favorite corner. Actually kita panggil dia magic corner. So kenapa magic? You buka, you ada ini yang ada spice rack yang kita dah buat. So if you see, banyak semua. And then emak saya dia actually suka yang traditional way untuk ada washing machine. So ini washing machine. I pergi cari seluruh tempat untuk dapat washing machine kecil ini. Tapi ini. And then yang semua ini actually storage yang kita simpan. So ini tempat ruang tangga saya. So semua saya buat fluted panel kat sini, so dia nampak cantik and seragam. So ada hidden door kat sini untuk storeroom. Kat sini ada banyak barang segini lah, tak nak buka. Tapi ini ruang tangga saya. So tangga pun saya renovate. So apa I buat ialah nose flushing. So I buka semua tiling kat sini and then retile back dengan PVC buat nose flushing punya effect. So you boleh tengok dia ada macam curve punya effect. Alright. So sekarang kita pergi atas untuk tour kat bilik. Alright. So ada 2 bathroom kat sini. Buat semua kita pecah dan rebuild semua yang baru. So ini first bathroom. So konsep bathroom ini dia ada macam wooden konsep dengan semua marble tiles. I pakai marble yang besar yang 16 inci itu. And then I make sure yang marble yang I pakai untuk tiles semua dia anti-slip, because kadang-kadang ibu bapa kan dah tua, so want to make sure that dia orang safe, so make sure dia anti-slip tiles. Okay, ini bilik ibu bapa saya. So dia orang tidur kat sini. Ada wardrobe custom made untuk mereka juga. Semua plywood, everything is plywood. Dan juga headboard kat sini yang ada lighting. Kita ada lighting untuk headboard. Ini mirror, LED mirror dengan shelf ini. Shelf ini dia special sikit, cause bilik ini kecil kan, so kita nak space safe. So apa I buat lah, kita DIY ni. Ambil extra wood, kasih letak extra spacer kat in between. Bolehlah letak powder ke makeup things ke yang semua. So ini ruang sembayang. So most of the time emak saya yang ada kat sini buat sembayang. Tapi bilik ini still WIP, I sedang renovate lagi. Tapi apa yang I suka tentang bilik ini ialah usually untuk orang India kita ada ready made punya tempat untuk sembahyang yang you boleh beli daripada kedai, tapi mahal sangat. It's too expensive. So apa yang buat, I custom made, I design this whole thing, I custom made ruang ini. So I think this is one of the best investment yang I telah buat untuk rumah ini, iaitu sembahyang punya rumah. So ini master bedroom saya. So master bedroom dia memang I telah ambil masa yang sangat lama untuk design master bedroom, because I ingat master bedroom ialah room yang kita bangun pagi, kita get ready every day kan. So dia mesti comfortable, selesa untuk kita. So if you see kat sini, I ada headboard dengan lighting juga. And curtain, make sure tone curtain pun dia sama dengan tone warna bilik. Okay, so ini ialah highlight wardrobe. So ini custom made wardrobe yang I buat full on space. And then of course semua store yang I boleh letak semua baju sini. I ada terlalu banyak baju, so I mesti ada wardrobe yang besar. And of course ini saya punya tempat untuk saya get ready semua.
And then makeup lah, I makeup kat sini, pergi kerja semua. And this is my favourite part yang saya paling suka, iaitu bathroom. So bathroom sangat important untuk saya kerana kalau bathroom cantik, you pun akan jadi cantik. You pun ada banyak good mood, good vibe and positive energy to start your day. So bathroom saya pecah semua. I do bad and dia punya tiles, I buat KitKat tiles, emerald green KitKat tiles dengan washed, lime washed tiles yang besar punya, yang 16 inci punya. So semua ialah anti-slip, so supaya I pun tak jatuh when it's slippery. And dia punya sinki, cabinet juga semua I custom made. So itu saja tentang rumah saya. Saya berharap semua orang dapat inspiration daripada desain rumah ini. And I wish you all the best. Thank you. Baiklah Farah, ini merupakan rumah yang kedua, iaitu rumah Indian yang kita pergi. Last time kita pergi rumah doktor. Ini rumah milik rumah Taj, rumah yang serba cantik. I rasa rumah ni bukan tipikal rumah Indian yang mana biasanya lah kita tengok kan. Biasa rumah colourful. Tapi ni ada konsep ala-ala Bali macam tu. Aisyah cakap tadi dia melangkah masuk, rumah ni macam showroom. Patut bersih. Bersih, sangat-sangat bersih sampai rasa macam rumah showroom. Share lah sikit Taj dengan penonton kita. Mana inspirasi orang kata lain daripada lain ni? Actually, inspirasi saya kerja saya. Because betul. I kerja Jotun kan. So banyak cat rumah, so nampak ada banyak inspirasi untuk macam mana nak bagi rumah cantik, cat dia cantik, interior designing cantik. So I dah kerja lama kan, so dia macam dalam darah saya sekarang. So supaya rumah pun nampak cantik. Because rumah kan macam syurga kan orang cakap. Hari-hari tengok. Hari-hari tengok selepas sangat hektik, busy week, busy day, come back kepada rumah yang selesa itu gembira lah. Dan tadi Tash ada cerita juga berbalik kepada sejarah family Tash sendiri. Katanya family dia bukanlah daripada kalangan orang yang senang juga, tapi hasil dia Farah, orang kata sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan katanya juga actually mereka ni sekeluarga dulu duduk di kawasan kampung kan. Ya, betul. Tepi sungai, betul. Tepi sungai kan. Sungai Bertik. Katanya ayah Tash merupakan peniaga surat khabar. Dan dulunya pun Tash pernah kata apa? Saya duduk dalam van juga. So saya pergi sekolah. Pagi-pagi saya pergi sekolah dekat dalam van. Duduk dalam van. Tapi siapa sangka orang kata setelah dah dewasa, hidup berubah, dapat hadiahkan rumah kepada parents juga. Ya, betul. So kita nak tanya ni, rahsia juga ni. Rahsia ataupun macam mana tips macam mana you manage your money and saving untuk dapatkan rumah yang kata idaman macam ni. Sebab bagi I, Tash pun umur dia masih muda. Muda lagi. Umur I. Umur I. So I dulu kalau nak buat rumah cantik pun kita macam kadang-kadang kita ada 2-3 money. Ni Tash seorang je bekerja. Belum kahwin lagi. Masih single. So, umur I think 32 tahun. Tips tak berapa lah. I memang kerja sangat keras. Workaholic punya orang lah. Sorry? Workaholic. Workaholic. I kerja sangat keras. And then, I actually simple saja saya punya belief. You jaga ibu bapa, Tuhan akan bagi rezeki. Okay, audience pun pastinya nak tahu untuk rumah Tash ni agak-agak berapa yang you habiskan untuk dapat rumah yang sesempurna dan secantik ni? Actually all in semua dengan furniture semua about 150,000. Ya, tapi I pun nak cakap kerana bahan yang I pilih pun bahan yang berkualiti supaya dia I tak nak ada headache untuk ibu bapa saya for the next 10 years. So one time investment lah I buat yang baik-baik
so that kita tak payah untuk keep on changing all the way. Kat luar siap ada mini garden lagi. Garden. Ada planter box. Planter box. Yes, planter box. Nak nampak ke suasana Bali tu. Yeah. Rumah ni pun ada banyak pokok juga. Baiklah, kita nak ucapkan thank you so much pada Tash hari ni sudi meluangkan masa dengan tim House of Malaysia, feature dalam House of Malaysia. Kita ada hadiah hari ni, Farah. Kita ada hadiah juga daripada pihak sponsor, iaitu daripada Das Abdul HQ. Terima kasih. Colour purple. I juga nak ingin ucapkan terima kasih kerana bagi peluang kepada saya dan family untuk share ruang yang kecil yang kita ada. Thank you. Sangat-sangat cantik. Baiklah, untuk korang nak tahu tentang lebih journey home decor Tash ni, anything tentang kontraktor ke, tentang idea rumah ni yang beliau buat sendiri, check code ke, korang boleh pergi ke Instagram Tash, iaitu Tashini Mano. Dan jangan lupa juga untuk follow. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Sebiasa, untuk korang yang baru jumpa channel House of Malaysia, pasti korang tekan butang like dan subscribe House of Malaysia. Dan jangan lupa juga untuk tonton episod seterusnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you, Bye. Thank you.